7 Disember 2008, kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Pada hari ini dalam tahun 2008, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus mangkat pada usia 86 tahun kerana serangan angin ahmar di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Seremban, Negeri Sembilan. Khabar duka ini diumumkan oleh Yang Berbahagia Datuk Norzam bin Muhammad Nor, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Almarhum memerintah Negeri Sembilan selama 41 tahun dan dikenali sebagai seorang raja yang berjiwa rakyat dan mudah didekati. Berikutan peristiwa ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri, mengarahkan agar bendera dikibarkan separuh tiang sebagai simbolik penghormatan dan rasa duka cita. Jenazah almarhum disemadikan di makam Diraja Seri Menanti, Kuala Pilah, Negeri Sembilan.